Museum Malaysia ini adalah satu pertubuhan, bukan kerajaan lah. Terlibat dengan mana-mana badan politik lah. Kita punya Kota Infak itu 100% adalah derma dan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Kita punya lokasi HQ ni satu-satunya dalam Malaysia ini, tidak ada dari negeri lain, hanyalah di Terengganu, di daerah Besut, di Kampung Padalantuk. Saya pengurusi JPKK Kampung Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia untuk bahagi sumbangan 50 kotak kepada penduduk Kampung Bahagia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana memberi bantuan. Terima kasih.